Anak dia tak nak belajar, kata nanti boleh kerja hantar makanan. Sekali bapa dia suruh dia cuba sendiri. Nah, cara baru bapa mendidik anak. Ini Xiao Hao. Dia dah penat dengan bapa dia asyik bebel suruh dia belajar. Kalau lu gagal perperiksa, nanti lu susah cari makan. Xiao Hao pun melawan. Tak apa, bukan semua kerja perlukan CJ pelajaran. Saya boleh hantar makanan, saya boleh buat macam-macam. Bapa dia dengar, dia tak mau ceramah panjang. Dia terus register jadi penghantar makanan. Dia ajak anak dia cuba kerja selama 20 hari. Bapa dia bagi modal RM60, duit untuk minyak dan makan. Kemudian hasil hari tu guna untuk sambung kerja esok. Bapaknya hanya bawa motosikal, sementara anak dia ambil tempahan cari laluan hantar makanan kepada pelanggan. Bapaknya nak dia rasa sendiri macam mana susahnya cari rezeki. Tapi tak ada hujan, tak ada ribut. Anak dia suka pula buat kerja tu. Excited betul. Mula-mula je lah. Lama-lama, baru dia nampak realiti. Order jauh, upah ciput. Order banyak, kepala serabut. Nak dapat RM30, kena kejar banyak gila order. Tu pun nasib lah kalau dapat order. Competition dia pun gila. Mak ai, paling teruk, tengah panas terik, telefon pula overheat, tak boleh on. Dia duduk tepi jalan cuba sejukkan. Habis buang masa dekat situ. Barulah dia nampak betapa mencabarnya kerja hantar makanan. Baru dia mula faham susahnya cari makan. Pengalaman lebih berkesan daripada bebelan. Selepas pengalaman tu, si Xiao Hao tak terus jadi pelajar pintar yang gila belajar, tapi dia mula jadi lebih berusaha dan tak cepat mengalah bila berdepan benda susah. Tapi perubahan paling besar adalah hubungan dengan bapa dia. Sebelum ini mereka sering bergaduh kerana bapa dia tegas tentang pelajaran, tetapi selepas berjam-jam berada bersama atas motosikal, mereka mula banyak berbual. Mereka berhenti bercakap kepada satu sama lain dan mula bercakap dengan satu sama lain. Dari situ baru mereka mula faham perasaan masing-masing. So moral of the story dia apa? Komen di bawah.